Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pertama, terima kasih kepada pengacara majlis, Saudara Abdul Rahim selaku bendahari kita. Seterusnya tetamu kehormat kita sembang santai bersama FBI. Alhamdulillah. FBI lah. Faizal bin Ismail. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana maghrib, ya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat berhimpun di rumah Allah pada malam ini. Amin. Jadi sebelum saya meneruskan sesi sembang kepada Saudara Faizal Ismail tentang kelebihan, saya nak tanya dulu, apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. Boleh clear dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput saya, Dr. Elmi. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih kepada Saudara Faizal kerana sudi menerima jemputan kita pada malam ini. Jadi kita nak berkongsi, ambil mungkin pengalaman Saudara Faizal, macam mana dalam menghadapi dunia yang penuh cabaran hari ini dan sempena kita hijrah pada tahun ini, insyaAllah. Jadi untuk sebelum saya meneruskan soalan kepada Saudara FBI, saya buka juga soalan kepada audiens, kepada tuan-tuan dan puan, untuk sama-sama kalau ada soalan yang ditanya, boleh hantar soalan sama ada tulis kat kertas atau WhatsApp. Boleh WhatsApp kepada nombor 0132029380. Ada soalan. Jadi sebelum saya meneruskan, lebih baik saya mungkin memperkenalkan sedikit FBI. Mungkin semua orang mungkin tahu Saudara Faizal ataupun Faizal bin Ismail. Mungkin secara tidak langsung ada di kalangan kita mengenali beliau yang mana secara keseluruhannya berhadapan cabaran dunia glamour, glamour, dan sehingga hari ini beliau masih lagi terlibat aktif dalam pengacara, mungkin sebagai DJ, dia kata DJ Zayan. Jadi mungkin saya nak memperkenalkan sedikit tentang Saudara Faizal ini, A to Z tentang FBI. Yang pertama, mungkin kalau kita tengok Faizal Ismail ini lahir 19 Mei 76, 76, dan B berubah, dia transform diri dia. Oh, ni sama Z ni. C hari ini sejak kebelakangan ini masuk dalam ceramah-ceramah, motivasi, program, kan. D terlibat dengan dakwah, betul ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Program yang berkaitan dengan dakwah. E ada sedikit yang menyebabkan beliau dipanggil emosi, teremosi, menyebabkan FBI ada menjadi titik tolak perubahan nasib beliau. F dengan gelaran FBI. G glamour. Ada glamour orang kenal, saya rasa dia semesta kenal. H ada kaitan sikit tu, dia letakkan H tu something lah, hutang. Hutang. Saya tak tahu hutang. Memang ada hutang lagi sebenarnya. Kambing, mesti dan sebagainya. G jiwa. K keluarga, hubungan kekeluargaan. Ada N lawak. M terlibat dengan media, ini Zayan. Dan juga N nawaitu. Ini sangat penting, nak istiqomah dalam perubahan. O orang utara, betul? Betul. Betul ya? Betul. Orang utara. P penceramah. Q qanaah, rasa cukup apa yang ada. Ini yang paling mahal. Dia rasa qanaah. A terkenal dengan radio.
S spiritual, kerohanian, T travel dan umroh, dan terbaru saya dengar tadi katanya ada tawaran. Kalau nanti mungkin akan beritahu tawaran. InsyaAllah. V video, W wawasan, X factor, media sosial atau YouTube, Z zikir. Itu sedikit latar belakang sebagai mukadimah kita tentang MBI. Jadi soalan saya kepada saudara Faizal bin Ismail, boleh tak kita latar belakang yang mana sebelum ini, macam mana personality pergerakan sehingga menyebabkan saudara Faizal bin Ismail ini berada pada tahap hari ini? Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ilmi kerana sudi untuk menjemput saya melalui orang rumah saya kan. Memang nombor orang rumah lah yang diletakkan sebagai apa, orang kata pembantulah untuk menghubungi saya, ya. Alhamdulillah. Dan saya terharu dengan apa yang Dr. Ilmi buat tadi tu. Tak pernah dibuat lagi tu. Secara pengenalan sedemikian rupa daripada A to Z. Masya Allah. Nanti saya pun nak tanya ChatGPT tentang Dr. Ilmi pula. Dr. Ilmi amboi, dia hebat betul. Gitu. Okey, alhamdulillah. Cara pengenalan yang cukup berbeza, cukup kreatif. Inilah dia, ya, seorang tenaga pengajar di UPNM. Subhanallah, Universiti Pertahanan. Okey. Dan para jemaah, ya, para tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, semua AJK untuk surau Al-Ihsan, Desa Vista. Subhanallah, pertama kali saya berada di sini. Para muslimat semua sihat? Alhamdulillah, syukur. Kuat suara muslimat ni. Muslimin macam mana, sihat semua? Dan saya sangat terharu dan saya anggap ini sebagai rezeki saya, ya, ketika berada dalam fasa yang terbaru, jalan yang terbaru. Saya banyak menerima jemputan. Dan semalam saya berada di Masjid Taman Sutera Ceras bersama dengan Ustaz Izhar Nazri. Kalau pernah dengar segmen Bukan Nama Sebenar di Radio Zayan. Kalau tak pernah dengar Radio Zayan, kalau ada yang tertanya-tanya, Radio Zayan ni radio apa ni? Kenapa FBI kejar lagi dekat situ? Okey, untuk fasa terbaru ni, kalau pernah dengar, maka dia faham. Dia tahu apa isi kandungannya di situ. Iaitu banyak perkongsian mengenai agama. Kalau pernah dengar Radio IKIM, IKIM sebab dia dah lama, 20 tahun lebih dah. Tapi Radio Zayan ni dia datang kemudian, tapi cara pengisian dia agak berlainan sedikit, penyampaian dia berlainan, tetapi masih lagi berlandaskan ilmu dan juga dakwah. Jadi kalau orang-orang di sini nak mula kenal dengan Radio Zayan, buka pagi-pagi, insya-Allah suara saya berada di situ. Dan ini dah masuk tahun yang ketiga. Tahun yang pertama, kedua saya bersama Mawi dan juga Anas, ya. Tetapi tahun yang ketiga ini saya bersama, dia nak masukkan wakil muslimat, maka saya bersama dengan Nana Mahzan ketika ini. Nana Mahzan pun dah melalui fasa penghijrahan, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana saya berada di sini pada tahap ini? Saya pun tak tahu saya berada di sini macam mana, Ustaz. Kan, kalau nak dikirakan jawapan yang mudahnya adalah daripada Allah SWT lah. Itu saja, ya. Kalau dia tak pilih kita, dia tak lorongkan kepada kita jalan-jalan ke arah yang dia redha, yang dia sukai, maka kita akan sentiasa berada di haluan yang berbeza. Di haluan yang kita tak tahu kita berada di mana. Adakah kita berada di jalan yang betul, ataupun jalan yang sengit, ataupun jalan yang lagi teruk sekali, ya, jalan yang menuju ke neraka Allah SWT. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kalau nak cerita latar belakang ni lama lah, ya, lama. Tapi mungkin bila saya dah cerita, saya akan kembali kepada doktor lah. Mungkin doktor nak buat ulasan sedikit sebanyak. Saya ni lahir di Tunjang, Kedah, ya, kemudian membesar di Pulau Pinang. Kira pure orang utara lah panggil. Ada orang utara kat sini ke? Ada, ramai lah, ramai. Lepas tu apabila umur saya 18 tahun, cukup cakap utara,
buat radio tu boleh lah, tak ada masalah lah. 18 tahun saya keluar daripada kampung saya dari Seberang Jaya itu ke UiTM Shah Alam meneruskan pelajaran dalam bidang komunikasi. Jadi daripada situlah titik tolaknya saya dapat bekerja dalam bidang penyiaran, kerana di akhir bidang ataupun pelajaran saya itu, ya, saya membuat praktikal di Radio Era pada tahun 1998. Latihan praktikal di Radio Era. Jadi ketika itu Radio Era ni adalah satu-satunya radio yang mempersembahkan satu cara yang berbeza. Kalau tuan-tuan perempuan semua ingat, ya, pada zaman itu siapa yang paling top sekali? Pengacara Roda Impian, Halim Osman. Halim Osman. Kemudian ada Jamal Jamaluddin, semua ingat kan? Semua orang akan dengar Radio Era masa itu, sebab dia punya cara penyampaian tu berbeza, lebih santai, lebih menghiburkan. Lepas Halim dan juga Jamal, kita ada Linda On, ya. Kemudian Najman, Subi, kita ada David Lau, Silam Paul, Khairi Rashid. Mungkin ada yang dah lupa, tapi bila saya sebut ni, baru terbayang wajah-wajah mereka. Ada yang dah pergi meninggalkan kita pun dah ada, iaitu Allahyarham Abang Subi, ya. Yang lain tu Abang Najman, baru-baru ini pun agak uzur jugalah kerana diserang sakit jantung, ya. Tuan-tuan dan puan, ketika 98 saya berada di Radio Era, saya membuat latihan praktikal. Saya tak buat apa-apa pun ketika itu, praktikal aja lah. Praktikal dia masuk, lepas tu dia buat dialah apa yang disuruh oleh bos. Kadang-kadang, ya, photostat, biasalah budak praktikal kan, photostat, lepas tu buat salinan apa-apa semua, ambil minit mesyuarat, macam tu je lah budak praktikal kan. Kadang-kadang Halim Osman suruh bancuh kopi, buat jugalah sebab senior kan. Tapi ketika itu minat saya untuk menjadi seorang DJ itu makin lama makin rasa macam seronok lah kan. Sebab cara radio yang berbeza. Dulu radio yang dulunya masa zaman 70-an 80-an mungkin kita masih ingat lagi, ya, DJ tak nampak sangat di belakang tabir. Suara dia orang pun lain sebenarnya kan. Suaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, ya. Abang-abang lori, abang-abang yang membawa basikal, semuanya diharapkan sihat, ya. Tumtak. Dia turun. Dia turun mic dia. Ya, sahabat, cuaca di Salak Tinggi di Desa Vista bagaimana, ya? Lebih kurang macam tu, persembahan macam tu kan. Lepas tu dia pasang lagi, tumtak. Dan saya harapkan semuanya berada dalam keadaan sejahtera. Lebih kurang macam tu, ya. Tapi zaman berganti. Ketika Radio Era masuk, dia cara persembahan dia sangat berbeza, ya. Dia pure. Dia adalah, memang kalau kamu membawa suara itu di luar, maka suara itulah yang akan dibawa ke radio. Ni saya tak buat ni, doktor. Original. Saya tak pasang apa-apa dekat sini ni. Bila saya jumpa orang, dia kata, Abang Faizal kan. Saya cakap lah dia ni kan, ya, apa khabar ni. Bang, kenapa suara macam radio? Suara lain. Suara macam kenapa suara radio? Ya, adik, suara radio tu macam mana, adik? Yang ini suara saya yang keluar kat radio. Jadi dia bagi tahu, orang ingat kat radio tu suara kita lain kan. Tapi sebenarnya bila jumpa depan-depan pun suara saya lah ini kan, tak dibuat-buat. Alhamdulillah, ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Nah, mungkin di belah lain saya kurang, mungkin di sebelah rambut saya kurang kan. Jadi dia bagi kelebihannya pada suara. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan dengan suara itu saya mula berlatih dekat Radio Era. Dan ketika yang pertamanya, tuan-tuan perempuan, kalau tak percaya, macam mana lah ini orang nampak FBI ni mungkin masa naik pentas, terima award, terima anugerah macam-macam dengan Fafau satu ketika dahulu kan. 6 kali lah sampai orang menyampah lah bila dia nak ni kan. Orang lain pula nak terima ni kan. Jadi orang tak nampak perjalanan kita mula-mula macam mana. Perjalanan mula-mula kan, saya bukannya buat slot yang utama lagi, shift pagi semua DJ yang top-top, Halim Osman kan, Jamal, Linda, macam mana nak masuk ni? Tahu tak slot apa yang kosong untuk saya buat? Pukul 2 pagi. Siapa nak dengar aku pukul 2 pagi? Masya Allah. Tapi ketika itu Silam Paul, ya, dia sahabat lah, dia kata, tak apa, kau try lah bro kan, kau try pukul 2 pagi ni, mana lah tahu kan, satu hari kau berlatih dekat sini kan, nanti dia orang nak cari ganti, dia orang akan cari kau juga.
Okeylah, tak apalah, pukul 2 pagi pun 2 pagi lah. Asalkan saya pun dapat on air, dapat melatih minat saya, doktor, ya. Saya pun ingat lagi ketika itu saya buka talian, anda sedang mendengarkan era rentak muzik terkini. Masa tu dia punya tagline yang pertamanya 0395433355. Nombor telefon pun ingat lagi, nampak tu. Ya, telefon saya sekarang untuk bercakap dengan saya ataupun nak buat sebarang permintaan. Lepas tu teruslah ada call. Satu je lah, sebab tak ramai dengar. Satu buka, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Yati. Yati? Yati dari mana? Yati dari Salak Tinggi. Bukan. Saya buat contoh, ya. Yati. Yati, kenapa dengan Yati suara sedih sangat? Abang Faizal, saya ni putus cinta, Abang Faizal. Allah. So maknanya pukul 2 pagi orang putus cinta je lah yang dengar aku, yang tak boleh tidur, yang susah hati, yang rasa macam alamak, dunia ni dah tak ada untuk dia. Allah. Habis tu Hati, apa yang saya boleh buat? Pasanglah lagu untuk saya, untuk mengubati hati saya, Abang Faizal. Lagu apa? Lagu Karam aku di lautan duka. Lagu macam tu lah. Tahun 98 tu masih lagi top lagi lah lagu tu kan. Lepas tu okeylah, tak apa, seharap-harap mengubatlah hati-hati. Okey, terima kasih Abang Faizal, letak. Okey, letak. Lepas tu habis dah lagu Karam aku di lautan duka. Lepas tu buka lagi dah 0395433355. Siapa lagi yang nak call saya? Wah, berkedip lagi satu. Tak. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Suara ceria kali ni. Abang Faizal, saya Yati tadi. Yeay. Rupanya Yati je yang call aku. Terima kasih sebab dia nak ucapkan terima kasih sebab mainkan lagu tadi. Maka dia pun dah lega dah sekarang ni. Okey, baiklah. So begitulah cabarannya. Sebelum saya dikenali, ya, hanya seorang ataupun beberapa orang yang malas nak tidur, ya, yang call saya ketika itu. Dan masa berlalu alhamdulillah saya dapat slot untuk berada bersama dengan Silam Paul, Khairi Rashid. Ketika itu mungkin tuan-tuan ada yang masih ingat, saya ada buat satu lagu bersama dengan Khairil, kumpulan Kafi. Teringat kisahku di malam itu. Ada juga tu. Cuba menyanyi jugalah lebih kurang. Tapi orang tak nampak sangat nyanyian tu sebenarnya. Ketika baru nak menyanyi tu, tiba-tiba alhamdulillah saya pun dapat satu offer lain untuk ke Media Prima. Bertukar daripada Astro. Era ni dekat Astro, bertukar ke Media Prima untuk satu lagi radio yang akan ditubuhkan, iaitu radio belum bernama lagi ketika itu. Tapi ketika itu saya adalah orang yang pertama dilamar ke sana. Dan Silam Paul adalah orang yang bertanggungjawab untuk naikkan radio tersebut. Dia kata cuba untuk bagi ke baru. Mungkin di radio lama ni susah, ramai yang top star ni kan. Okey, apa kata pindah ke radio. Dan ketika itulah doktor, ya, saya bersama Farah Fauzana dan batch yang lainnya, yang barunya kan diletakkan di bawah radio baru Media Prima, iaitu Hot FM. Hot FM ni menyebabkan apa ni, ABI ya betul, alhamdulillah yang call saya pun lebih daripada satu line lah. Lebih daripada satu line. Saya nampak dekat sini sebenarnya titik permulaan nama ABI itu dipopularkan adakah dekat Hot FM ataupun masa dekat Zayan berlaku perubahan? Oh tidak, sebenarnya dekat Zayan tu memang dah ni dah kan. Zayan ni baru lagi. Kalau orang kenal ABI dekat Hot FM. Masa dekat Era sikit-sikit orang dah panggil dekat situ. Dia cuba cari yang apa ni, sebenarnya Faizal bin Ismail aja. Kadang-kadang dia orang tukar-tukar. ABI tu apa, Faizal budak hitam pun ada kan. Nama lain Faizal botak idaman pun ada. Tapi tak kisahlah benda-benda macam tu kan, orang gurau-gurau dengan kita. So lekatlah nama ABI. So bila dibawa ke Hot FM bersama dengan Fafau, meletup-letup gandingan tersebut. Apatah lagi ada pula segmen Panggilan Hangit. Allah, semua ingat lagi. Seluar track bottom urin ingat? Semua ingat. Itulah Pakcik Azaman, saya Amy, ingat tak? Seluar terpotong pendek. Lepas tu dia gelak sampai ke sudah. Aku pun tergelak juga. Memang. Okey, kalau kita dengar penjelasan daripada saudara Faizal bin Ismail ini, bagaimana perjalanan dan berkembang, maka soalan seterusnya, saya nak melihat bagaimana detik perubahan penghijrahan saudara Faizal bin Ismail.
apakah punca dan satu orang kata big why. Oh, big why. Sehingga kita mendapati apa yang saudara Faizal sebut tadi, realiti berlaku dalam aspek keoranian, perubahan itu. Benar. Maksudnya dalam dunia yang mungkin sebelum ni dengan hebatnya, dengan segala pencapaiannya, tapi hari ini lebih kita tengok bersahaja. Kan? Apa big why? Itu yang kita nak dengar. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ini soalan tu datang tepat lah ni. Kita tak plan langsung tapi kita cita-cita doktor tahu kat mana nak masuk dia. Masya Allah. Ini lecturer ni sebenarnya. Lecturer punya skill. Baik, alhamdulillah, syukur. Ketika saya berada di bawah Hot FM, di bawah Media Prima, saya mendapat tawaran yang cukup banyak. Ya, ketika kami meletup-letup nama Hot FM AM Crew masa tu bersama dengan Fafau, saya mula dilamar untuk menjadi pengacara muzik. Kemudian saya juga berada di pentas anugerah juara lagu ya selama 6 tahun berturut-turut. Ketika itu dah tak ada orang lain dah. Saya, tapi kat TV lain kadang-kadang saya dengan Syarif Samad. Kadang-kadang Eli Iskandar datang masuk. Ingat gadingan 3 orang tu kan. Syarif Samad di TV, saya dekat radio Fafau. Dan perjalanan saya dipermudahkan daripada segi rezekinya, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, kenapa bidang radio, bidang penyiaran ni orang kata gaji banyak, memang betul, tak tipu. Tapi tak adalah sampai saya beratus ribu seperti yang digembar-gemburkan. Orang lain tak tahu, wallahualam. Saya tak sampai beratus-ratus ribu, 100 ribu pun tak sampai. Tapi boleh dikatakan tapi adalah sikit. 100 ribu adalah. Tak ada. Jujur, ini dekat surau kena jujur lah. Ya, memang tak. Nampak macam doktor nak ambil sikit ke? Tak ada. Kurang. Tapi dah habis dah pun tu zaman bila dah kan. Zaman dulu dah kan sebenarnya. Jadi nak kata duit memang tak ada masalah langsung ya, kerana daripada segi gaji yang masuk itu pun saya boleh katakan ketika itu betapa senangnya hidup, sampaikan tak payah tengok hujung bulan. Maknanya tak kisah. Memang akan ada tu pun saya guna tu pun duit yang daripada side income. Contohnya orang bayar untuk saya mengacara MC, orang datang untuk majlis jemputan. Tapi bukan jemputan macam ni dah. Masa tu inilah dia masalahnya. Pergi sana, pergi sini, jemputan sana, jemputan sini. Duit banyak tapi tu. Jemputan ke masjid, ke rumah Allah kan. Itu yang tak ada untuk saya. Adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan puan-puan semua, itulah sebenarnya yang saya hilang lama kelamaan. Bila saudara perasan yang tu? Saya mula-mula tak perasan langsung. Tak perasan. Kalau nak ikutkan tak perasan. Tak perasan tu bukan. Itulah kita ingat sebulan, 2 ke setahun. Rupanya sepanjang saya berada dalam keadaan yang doktor cakap tadi, glamour tu, sebenarnya saya tak perasan langsung sebenarnya. Allah, aku dah mula lewatkan solat, mula tak datang masjid. Masya Allah doktor, ini bukan satu benda yang orang akan kalau dengar cerita saya lah, macam mana boleh lupa sampai macam tu. Inilah permainan dunia. Permainan dunia yang apabila kamu disibukkan dengan dunia, akhirnya kita akan terlepas banyak benda. Hubungan dengan Allah SWT terlepas, tuan-tuan puan-puan. Sebab tu saya selalu nak ingatkan tuan-tuan puan-puan, kita ni duduk rumah kecil bukan bermakna ni kita ni tak hebat. Kita duduk rumah besar macam mana pun tidak bermakna kita hebat. Ya. Saya pernah berada di dalam keadaan yang saya ada 3 rumah. 1 banglo, saya tak tipu, 1 semi-D, ya. 1 lagi kondo. 3 rumah, 3 kereta, 1 orang rumah. Alhamdulillah. 1 rumah. Duduk tunggu tu macam 1 orang rumah duduk, semuanya 1 rumah. 2 rumah lagi kata nak bagi sewa ke apa semua. 1 dapatlah adik saya duduk sewa. 1 lagi terbiar macam tu saja. Saya pun tak tahu saya buat apa sebenarnya. Saya nak sewakan masa tu dekat Saujana Utama Sungai Buduh. Kan? Tapi ketika itu belum ada perkembangan lagi dekat sekitar tu. Dia jadi kosong sebegitu saja. Orang pun tak nak sewa dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, saya ni ketika itu
kita pun bila dah ada duit, mulalah ejen ni datang, belilah rumah ni, ada cadangan-cadangan yang macam tu. Kereta pun, kita punya, bila ada duit, kita punya nafsu pun tinggi. Nafsu pun tinggi, nak memiliki itu, nak memiliki ini. Saya pernah ada Range Rover. Saya cerita ni bukan saya nak bangga, adik-adik, kakak-kakak, sebab saya nak bangga apa? Semua tu dah tak ada. Semua tu dah tak ada. Kenapa tak ada? Sekejap lagi kena dengar sampai habis lah. Range Rover, ada Mini Cooper, kan? Ada Harrier. 3 masa tu. Saya pun tak tahu. Sebab apa? Okey, ini satunya. Bila kita ada duit, kita ada harta sebegitu, apa yang kita rasa? Kita rasa kita berjaya. Kita rasa kita berjaya, tuan-tuan puan-puan. Sebenarnya, doktor, saya tak sedar. Sebenarnya saya memiliki kejayaan yang dunia semata-mata, sedangkan akhirat saya tak nampak. Akhirat saya tak nampak langsung, dan itu adalah sesuatu yang sangat malang. Sangat malang. Dan ketika itu, bila orang nampak kita memiliki macam-macam, dia orang pun rasa macam seronoknya engkau, hidup engkau dan sebagainya, kan. Tapi saya tak sedar, saya solat pun tunggang langgang, solat pun macam nak cepat-cepat, tertinggal pun ada, tinggal tak kisah pun ada, jamak walaupun tak musafir. Faham tak jamak tu? Ini jauh tak Kuala Selangor. Kan? Kejap lagi kalau saya tak solat jangan kata dia ni faham sampai. Tapi insya-Allah saya akan join juga, sebab afdalnya kita bersama dengan jemaah, kita bersama dengan jemaah, tapi doktor, ketika itu solat tak macam musafir ni, faham-faham je lah, Zuhur asar tak campur sekali. Sebab apa? Hujung dengan mula, macam tu. Jadi ketika itu saya ni dalam keadaan tak sedar tu, sebab apa? Dimomokkan dengan dunia yang saya dapat itu. Saya sibuk dengan dunia itu, dan saya tak sedar sebenarnya Allah bagi kat saya satu kerja yang cukup baik. Pukul 6 pagi start, pukul 4 pagi dah bangun. Kita ni boleh menghadap dulu, hari-hari boleh tahajud. Tapi disebabkan gelapnya hati saya ketika itu, Masya Allah, kita tak rasa pun, tak rasa itu penting, tak rasa itu perlu nak memperbaiki hubungan. Solat sekadar zahir. Inilah dia yang satu malang episod yang saya rasa macam Masya Allah, telah pun saya lalui begitu lama dan saya tak sedar, tuan-tuan puan-puan. Malangnya kita ni, hebatnya kita ni bukan bergantung kepada harta kita, tetapi bagaimana keterikatan kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Tuan-tuan puan-puan, orang yang kaya, orang yang hebat, yang sebenar-benarnya adalah mereka yang dapat mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah SWT secara istiqamah, secara konsisten, berada di masjid 5 waktu sehari sekali, kalau mampulah berjemaah lagi. Itu adalah orang yang paling kaya sekali. Dan saya ketika itu hanyalah kaya konon-kononnya, yang saya rasa hebat sangat tu, tetapi saya miskin daripada segi kerohanian saya, hubungan dengan Allah SWT. Saya tanya, mungkin Audin nak tanya, apa yang mencuit hati Haizat Ismail sehingga boleh berubah 3 tahun? Masya Allah. Untuk yang itu kita sambung minggu depan. Tapi muka doktor macam penyanyi intim lah, doktor. Sebelum diijab. Okey. Okey. Turning point dia. Setiap orang apabila melalui satu zaman yang dia lara, dia lalai, dan kita ni rasa macam kita dah okey dah, solat dah, dah cukup syarat. So kita tak sedar pun yang kita lalai, tuan-tuan puan. Kita tak sedar pun kita datang masjid. Mungkin ada yang pernah melaluinya, tapi saya anggap sini orang sini semua hebat-hebat lah, kan? Kita pernah melaluinya, kan? Tapi apa yang membuatkan kita ni? Sebab sibuk dengan dunia. Saya tak sedar, okey, asalkan solat je, okeylah, boleh. Tapi ketika ni baru lagi sebenarnya, nak kata macam malu nak cerita pun ada juga, sebab saya ni bukannya hebat sangat, kan? Pada tahun 2020 ketika itu saya berada di luar Malaysia. Saya menyambung pelajaran di UK. Kalau pernah dengar cerita ni lah, untuk master. Tetapi ketika itu niat saya untuk sambung pelajaran tu dah okey dah, tak ada masalah pun.
saya nak meneruskan perniagaan di sana. Ada kawan saya yang duduk sana sebagai dia kahwin dengan orang sana, dia dapat PR, permanent resident dekat sana. So lepas saya belajar, saya nak teruskan dekat sana, saya bawa keluarga saya semua sekali dekat sana. So ketika itu, ya, semua perancangan dah berjalan lancar, tetapi Allah SWT tak izinkan. Tak izinkan bila? 2020 kan berlaku apa? COVID-19. Saya sempat belajar, masuk SEM yang kedua, semester yang kedua, kemudian diarahkan untuk lockdown di sana. UK ni dia, kes dia naik dulu. Dia naik dulu. Dia dah lockdown dulu dah. Dekat Malaysia baru macam pulau-pulau saya tengok dekat situ kan. Tapi ketika dia orang dah lockdown, tak boleh nak pergi kuliah, tak boleh nak face to face dah. Akhirnya kita orang duduk rumah dan decide macam Allah, macam mana ni ya? Okey, kita try untuk minta penangguhan dan lepas tu call parent apa semua, macam mana apa orang kata, minta pandangan. Okey, disebabkan benda ni tak tentu, kita balik. Dalam keadaan balik itu, satu keluarga balik semula ke Malaysia, ya. Masa tu harta masih ada. Harta ada, tak ada masalah pun daripada segi tu, alhamdulillah. Ya, tapi ada satu perkara yang terjadi kepada diri saya ketika pulang. Saya dia macam rasa macam ada benda yang tak kena dengan saya. Tiba-tiba dah tak tahu kesihatan ke apa ke, tapi saya tak boleh nak tidur. Tidur sebab UK dengan Malaysia jet lag ke? Kata jet lag tu. Memanglah jet lag. Kalau jet lag ni seminggu je paling lama selalunya kan? Ya, tak lama. Tapi bila saya balik tu, saya melalui fasa macam, kenapa ke tak boleh tidur malam, doktor? Tak boleh tidur tu macam daripada hari ke hari, daripada 5 jam contohnya, dia kurang 3 jam. Dan akhirnya saya tak boleh melelapkan mata terus sepanjang saya balik ke sini tu, sampailah tempohnya berterusan 5 bulan. Aku tunjuk apa? 5 bulan. 5 bulan saya tak boleh menelapkan mata saya. Bukannya jenis yang tak tahu. Kan semua orang macam heran, kenapa tak boleh tidur? Saya letih. Jadi malam tu memang tak tidur? Tak tidur, doktor. Tak tidur. Mula-mula tak tidur malam. Cuba tidur siang. Lepas tu tak boleh juga. Masya Allah, saya tak tahu apa terjadi kepada diri saya. Ya, ketika itu dah macam aku nak try lelap mata, 10 minit pun tak boleh. Akhirnya macam dia tersengguk sikit, bangun. Dan disebabkan itu badan saya, tubuh badan saya susut, ya, daripada 80 ketika itu, 80 menjadi 61. Kecut. 5 bulan turun begitu. Sebelum tu pun dah turun. Dah turun. Tapi sebenarnya kalau nak tidur orang kata pagi Jumaat, masa khutbah itu paling senang lah sebenarnya. Tapi masa tu COVID. Solat Jumaat pun tak boleh. Okey. So kita tak boleh keluar. Lagi saya berada dalam keadaan bingung. Orang lain jelah, samalah, kita ada tekanan masing-masing, tak boleh keluar rumah. Tapi saya dengan tak boleh tidurnya, tak tahu datang daripada mana. Dan saya bukan tak pergi berjumpa dengan doktor perubatan. Pergi doktor. Ada jumpa ustaz ke? Itu kejap lagi. Lepas doktor ni cepat sangat. Pergi juga doktor untuk kali pertama, tak ada apa. Check sekadar yang basic. Doktor kedua, yang pergi yang kali kedua, okey, apa yang masalahnya lagi? Kan? Check pula dalam sikit, check darah apa semua. Pergi kali ketiga, saya rasa macam tak sedap hati lah doktor, tak sedap badan, jantung saya berdebar-debar. Masya Allah. Saya pergi check. Tak ada apa pun sebenarnya. Dia siap buat ECG. Tahu ECG? Lepas tu dia buat lagi satu, apa nama Echo. Pernah buat rawatan Echo ni, dia scan untuk tengok mana yang tersumbat ke apa. Last kali 3 kali pun tak ada apa. Tak settle balik rumah, dah makan pil dah. Makan pil bagi jantung tu supaya tenang. Tak jadi apa. Pagi ke-4 ke-5, kali ke-5 tu doktor kata rasanya ini ada masalah daripada segi psikologi mungkin. Dia cakap baik-baik dengan saya lah. Tapi kalau boleh Tuan Faizal, kita nak rujuk kepada psikiatris. Allahuakbar. Psikiatris ni tahulah kan apa masalah mental lah. Masalah mental. Tuan-tuan dan puan,
ketika saya menerima cadangan daripada doktor, saya terkejut lah. Macam mana saya boleh berada dalam situasi itu. Saya pernah dengar orang kan dengan ada masalah lain, masalah kewangan, masalah mungkin kehilangan anak, masalah apa lagi, suami isteri contohnya dalam rumah tangga mereka mengalami tekanan ini. Tapi saya tengok diri saya ketika itu macam aku ni tak ada lah masalah teruk sangat, masih lagi ada ni semua ni, anak isteri aku ada dengan aku, dia orang support aku. Tapi apa yang menyebabkan tuan-tuan dalam tempoh 5 bulan tu, apa yang berlaku kat diri saya? Kita tak boleh keluar rumah, itu satu hal. Tapi saya sendiri dalam rumah ni, saya sendiri terseksa, terkurung dengan keadaan saya masa tu tak boleh tidur. Saya hanya duduk di atas katil dan saya menangis. Duduk atas katil menangis. Duduk atas katil menangis. Sampaikan orang rumah saya nak bawa saya pergi keluar pun saya tak nak. Saya takut nak jumpa orang. Dan ketika itulah perkataan anxiety, depression, semua baru kedengaran. Dan saya kata, tak mungkin aku menghadapi masalah ini. Tak mungkin doktor. Sebab saya satu ketika dahulu saya pernah berada di pentas yang besar. Saya suka bercakap dengan orang. Saya begitu confident. Tapi kenapa sekarang ni aku jadi macam ni? Doktor, tak ada jawapan doktor. Bukan. Yalah, doktor pun tak ada jawapan. Doktor perubatan pun tak ada jawapan. Tak ada jawapan ya? Tak ada jawapan. Dan akhir mimpi ada ke yang something dah. Doktor tengah scan saya tu. Mimpi itu ada. Dan akhirnya memang ada cadangan untuk pergi ke rawatan alternatif perubatan Islam, dan mereka kata ada beberapa ustaz, bukan seorang ustaz tetapi berbelas-belas. Semuanya berusaha. Ini mungkin ada masalah dalaman yang tidak diselesaikan. Dan ada juga yang kaitkan dengan benda-benda jahat. Dan benda-benda jahat ni bukannya ketika itu. Ini masalahnya. Mungkin ketika saya berada di pentas satu ketika dahulu, mungkin saya berada di hadapan orang dan dikaitkan dengan sekarang ni orang tahu penyakit ain kan. Masa kita duduk ada pentas glamour tu semua, kita peduli apa? Itulah keadaan saya ketika itu kan. Semuanya masuk duit ajalah kan. Kita tak kira pun daripada segi nak ada pendinding ke, nak ada ayat-ayat yang dibaca ke. Dunia semua nak. Syaitan pun kata, bagus kan, syaitan bisik lah, hati dah. Bukan dia kata depan kita, tapi dia bisik, kau buat ni hebat tadi, jangan risau lah, kau dah berjaya. Tuan-tuan dan puan, itulah saat yang saya tak sedar. Dan ketika saya dilanda masalah tidur itu, akhirnya disebabkan keadaan saya terkurung, tak boleh nak buat apa, ketika itulah satu demi satu perkara yang saya rasa macam bukan dosa satu ketika dahulu. Saya rasa macam, aku ni dah jauh daripada engkau. Aku dah buat sekian. Aku ni lewatkan solat. Aku ni dah lama tak pergi masjid. Tuan-tuan dan puan, ketika itulah ruang yang rupa-rupanya Allah nak bagi saya, kau stop dulu. Stop. Duduk, muhasabah diri. Dan selama 5 bulan tu saya tak buat apa-apa, tuan-tuan dan puan. Sebab saya pun tak berdaya. Kalau nak ikutkan 61 kilo ini, jangan tengok sekarang dekat 95 dapat balik, lebih lagi dibagi. Alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan. Saya hanya menangis. Saya minta maaf dekat isteri saya, sampai saya kata saya dah maafkan semua, tak ada apa dah. Tapi ketika itu saya hanya takut satu je, saya takut saya mati. Saya mati dalam keadaan saya tak sempat nak buat apa. Tuan-tuan, tak boleh tidur tuan-tuan. Apa akhirnya? Kita hanya fikir nak mati je. Ya Allah, saya telefon mak ayah saya apa semua, saya minta maaf. Saya jumpa mak mertua, bapak mertua saya pun minta maaf. Tapi semuanya bagi sokongan. Jangan risau. Ini semua daripada Allah. Allah akan bagi di kemanisan. Allah uji sikit saja. Kita tak tahu hikmah dia apa, tuan-tuan dan puan. 5 bulan saya berada seolah-olah dalam keadaan yang saya boleh katakan itulah saat yang paling sengsara dalam hidup saya. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Sebab setiap saat saya hanya menangis saja. Nak tidur tak boleh, tapi air mata keluar. Allahu Akbar. Dan ketika itulah, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan yang saya tak berdaya itu, saya memaksa diri saya juga untuk bangun solat tahajud. Ini bukan nak cakap saya ni tapi saya berkongsi ni untuk motivasi Bangun solat tahajud, awalkan solat saya, sebab semua solat kat rumah, tak boleh nak pergi surau. Saya buka Quran. Ini yang saya rasa macam saya tak boleh nak lupakan.
Allah, aku dah berlama ni. Aku buka dulu pun sekadar macam orang panggil Yasin malam Jumaat itu je apa tu kan. Tapi untuk diri sendiri, untuk istiqamah, aku tak buat pun. Aku sibuk dengan dunia itu. Kesedaran itu datang kepada saya, menyebabkan saya rasa penyesalan tu yang teramat sangat, sampaikan sakit. Sakit tu bukan sakit kat zahir je, sakit kat dalam. Bila kita menyesal, sakit tu kat dalam. Tak dapat nak gambarkan. Dan ketika itu saya hanya berdoa, ya Allah, Engkau bagilah aku jalan keluar. Engkau bagilah aku jalan keluar, ya Allah. Engkau bagilah aku jalan keluar. Aku dah tak mampu dah harungi semua ni. Dan kalau Engkau bagi kat aku jalan keluar, aku nak kembali kepada Engkau, ya Allah. Nak kembali aku taat kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang terjadi pada hari ini adalah janji saya kepada Allah SWT. Itu yang saya boleh katakan. Saya janji, ya Allah, bagilah aku jalan keluar. Bagi aku jalan penyelesaian, ya Allah. Bukan senang, tuan-tuan, puan-puan, nak melalui saat itu. Mungkin ada yang pernah lalui lagi teruk, saya tak tahu. Bila diberitahu, dikongsikan, rupa-rupanya ada orang yang lagi teruk daripada saya pun ada. Setahun, 2 tahun pun ada doktor. Tapi Allah bagi kat saya 5 bulan pun saya dah macam tak tahan sangat. Kita bersambung sebentar. InsyaAllah. Jadi dari lepas ni saya open soalan sementara nanti sudah berkaitan untuk sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sambung sikit lagi? Nak sambung sikit lagi tak? Lepas tu buka soalan. Ataupun doktor tanya dulu soalan. Kalau tak ada, saya sambung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Sama sikit. Boleh? Bagi peluang sambung. Jadi tentu kalau ada soalan boleh angkat ke kertas ataupun boleh angkat tangan ya.
InsyaAllah. Kat mana tadi? Titik perubahan ni tak boleh tidur tu akhirnya dapat lagi. Macam mana saya dapat? Saya hanya ketika itu, tuan-tuan dan puan, saya cuba sedaya upaya saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah SWT. Bukan satu yang mudah sebab bukan rutin kita. Cuma soalannya, macam mana Saudara Faizal boleh merasakan itu macam satu signal daripada Allah untuk ubah, sehingga boleh bangun, boleh memperbaiki? Siapa yang mengingatkan tu, ataupun memang terus yang kalau nak ikutkan pesanan manusia tu biasa, mak ayah apa semua tu ataupun kawan-kawan bagi tahu ini ujian kan, itu kita biasa dengar kan. Tapi apabila kita berada dalam situasi yang mana Allah bagi dekat kita satu ujian yang sebenarnya kita tak boleh minta bantuan kepada manusia. Boleh faham kan? Macam mana sebenarnya? Okey, kalau kita diuji, contohnya tayar pancit, kita boleh masih lagi minta bantuan. Kalau kita tak ada duit, kita masih lagi boleh minta pinjam dan sebagainya. Tapi kalau kita tak boleh tidur, kita nak buat apa? Doktor, kita tak boleh pergi dekat kedai kopi bagi saya tidur sekilo. Tak boleh. Tak boleh. Dan ketika itulah Allah uji dengan satu benda yang kau tak boleh minta kat siapa-siapa pun. Sekarang kau minta dekat aku. Ketika itulah baru saya, ya Allah, sebenarnya apa yang kau bagi dekat aku selama ini semuanya datang daripada engkau. Termasuklah tidur aku tu. Kau tak bagi aku tidur, bukannya sebab aku nak tidur, aku mengantuk, aku boleh tidur. Tak. Allah yang izinkan kita tidur. Dan pagi-pagi kenapa kita diminta untuk baca doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Kerana apa? Kerana Allah yang menghidupkan kita. Berapa ramai di antara manusia yang sebenarnya Allah bagi tidur tak bangun-bangun. Betul tak? Ramai. Dan ketika itulah kesedaran itu datang kepada saya yang semuanya yang Allah bagi dekat aku ni, apa yang aku bagi dekat Allah bagi? Tak ada. Setakat solat tengah langgang tu, macam mana nak dijadikan sebagai bukti cinta kepada Allah. Dan ketika kesedaran itu datang, itu yang sakit tu. Sakit itu yang membuatkan saya bangun untuk aku, ya Allah, aku nak kembali kepada engkau. Buka Quran satu-satu, tuan-tuan. Saya dulu bukannya tak pernah baca Quran, pernah zaman remaja dulu. Ayah suruh, mak suruh pergi belajar mengaji dan sebagainya. Baca ketika itu dengan baca ketika kita berada dalam ujian yang kita bergantung kepada Allah, lain rasanya. Lain sangat-sangat. Doktor, siapa yang tak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sambung sikit. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Semua baca. Tapi ketika saya baca ketika itu, dan bila kita tengok terjemahan Alhaakumut takatsur, semua kita ni akan dilalaikan dengan perbuatan apa? Mengumpul, berlumba-lumba untuk memiliki harta di atas dunia ini. Allah bagi amaran dah itu akan berlaku kepada kita sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Saya baca, saya tersentak, dan Allah ingatkan kepada kita dua kali, kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-sekali kamu berada dalam keadaan begitu. Summa kalla, kemudian jangan. Dua kali Allah pesan, jangan. Sebab tu ayat dia sama. Jangan sesekali berada dalam keadaan itu. Kalla sawfa ta'lamun mal yaqin, kerana satu hari bila kamu dimasukkan dalam kubur, barulah kamu dengan yakin kamu akan nampak apa sebenarnya yang aku dah pesan masa kamu di atas dunia. Allahu Akbar. Kita ni duduk atas dunia, bukan salah ada orang kata, kalau macam tu kita duduk masjid je lah. Tak boleh pula, jangan. Kumpul harta tak salah, memiliki wang ringgit yang banyak tak salah, tetapi yang salah bila kamu ada semua itu kamu lalai. Kamu tidak infak, kamu tidak kembali, kamu tidak berjemaah, kamu tidak
buat sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. Kamu tidak berada di jalan yang betul, kamu lalai, kamu berbelanja sesuka hati. Itu yang salahnya sebenarnya, dan benda inilah yang Allah bagi amaran kepada kita. Sebab tu kalau doktor betulkan saya, kalau ada hadis juga yang sebenarnya kalau kita boleh nak hasad, rasa macam cemburu sikit lah ya, hanya kepada dua golongan saja. Antaranya adalah orang yang ada dapat ilmu Al-Quran dan dia mengajar semula. Tapi seorang lagi golongan yang Allah bagi harta kekayaan dekat dia, dia infakkan ya di jalan Allah SWT. Dua ni kita boleh cemburu. Maknanya siapa yang infak, yang ada harta ni tak salah, tapi dia kena infakkan, dia kena betul-betul jaga amalan dia dengan Allah SWT, maka dia adalah orang yang paling baik. Yang kaya, yang jaga hubungan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita tak mampu, macam saya, duit banyak masa itu pun rupa-rupanya saya lalai. Lagi baik aku hidup sederhana saja. Itu yang menjadi titik tolak kepada saya ya. Dan ketika itu saya mula, bukan ini bukan saya suruh siapa-siapa buat saya rasa macam beban saya pun mungkin dah banyak dah. Saya mula jual rumah saya ya. Saya mula duduk dekat rumah siapa. Ini bukan cadangan untuk orang lain itu keadaan saya masa itu. Dan kereta saya hanya ada satu saja ketika itu. Saya tolak semua. Dan saya bernekat dalam hati saya untuk kembali buat amal ibadah saya kepada Allah SWT. Dan selepas itu saya nak Allah tentukan jalan hidup saya. Itu tekad saya pada ketika itu. Dan rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan, bila kita betul-betul kembali kepada Allah, kita tengok Allah firman apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan sediakan kepada kita jalan-jalan keluar yang tak disangka-sangka. Saya ingat tak ada jalan keluar, saya ingat habislah aku. Rupa-rupanya Allah izinkan saya untuk keluar dengan jemaah. Yang ketika itu tak ada orang solat jemaah dekat surau masjid, tetapi jemaah tabligh. Dulunya saya pun tak heran sangat kan, kita ni jumpa jemaah tabligh pun kita lari. Contoh saya lah yang lain semua tak lagi. Tapi ketika itu saya tiada pilihan, dan saya kata okey, ini mungkin Allah dah tentukan kepada saya ikut. Tuan-tuan perempuan, saya duduk bersama mereka 3 hari permulaannya. 3 hari je biasalah jemaah tabligh 3 hari. Jom keluar 3 hari. Untuk apa? Untuk kita berada dalam suasana yang betul. Untuk dia, bukannya untuk dia orang ni macam paksa kita, tidak. Untuk kita kurung hati kita di dalam suasana itu. Kita nak balik boleh tak? Balik boleh, dia orang tak larang pun sebenarnya. Tapi tuan-tuan, ketika hari pertama saya mula rasa macam Allah, inilah suasana yang aku hilang satu ketika dahulu. Berjemaah, berzikir, dengar hadis. Hari yang kedua saya dah mula macam, ya Allah, seronoknya. Apatah lagi mereka melayan aku dengan makan dalam talam, tolong hidang, tolong khidmat ta'am, semua macam-macam. Hari ketiga, Masya Allah, confirm aku nak suasana ini dalam hidup aku. Dan ketika itulah, selepas itu saya pulang dalam keadaan saya tak sedar. Saya pulang bercakap dengan isteri saya, bercerita tentang apa yang berlaku 3 hari. Dan isteri saya, dia bukan kagum dengan keluar cerita 3 hari. Dia kata, awak lain lah, awak dah boleh bercakap. Dulu awak hanya minta maaf dan nangis saja. Allahu Akbar. Baru saya sedar ada perubahan rupanya 3 hari ini. Lepas tu saya tanya isteri saya, apa saya dapat? Awak keluarlah lagi. Awak menyampah dengan saya? Tidak. Tapi sebabkan dia nampak positifnya itu, jadi selepas itu teman-teman, dalam keadaan saya pun tak boleh buat apa, orang lain pun tak boleh buat apa-apa, tak boleh bekerja. Tapi jemaah tabligh ni, saya pun tak tahu daripada mana Allah yang tolong dia orang bergerak juga. Bila dia orang bergerak tu secara orang kata sembunyi-sembunyi kan. Isteri saya dah tak belengah lagi dah. Dia dah terus sediakan beg-beg dah. Akhirnya saya keluar berkali-kali sampailah ke 40 hari. Alhamdulillah. Bukan saya kata ni, tapi sekarang ni masalahnya tak boleh nak keluar pula. Kan, sebab sibuk dengan kerja juga. Tapi tuan-tuan puan-puan, nak bagi tahu yang kita ni bukan nak suruh ikut
100% pergi itu 40. Itu mereka memang Allah bagilah. Ada yang dah ada bisnes, dia boleh tinggalkan, dia dah sediakan bekalan. Jutawan tu banyak tu sebenarnya. Jutawan restoran dan macam-macam tu. Sebab tu dia orang boleh keluar 4 bulan sampai mereka syakat semua. Itu Allah bagi kat dia orang. Tapi kita kena azam untuk sama buat kerja-kerja dakwah macam ni. Cuma nak bagi tahu, kita ni yang belum ada kemampuan ni, kita duduk dalam suasana yang betul. Untuk apa? Untuk ikat hati kita, untuk untuk bina iman kita, untuk tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu yang diperlukan, suasana yang betul. Tuan-tuan perempuan, susah ke saya nak tarik handbrake saya daripada dunia yang dulunya saya huha berada di pentas dengan duit puluhan ribuan, belum ratusan kan, puluhan ribuan tu pun dah teruk dah lara dah saya ni. Nak tarik handbrake, nak masuk dalam suasana ni, nak kecilkan dunia saya, bukan mudah sebenarnya. Sangat-sangat memerlukan kekuatan istiqamah, doa, mak ayah, semuanya diperlukan pada satu masa. Doa isteri, anak-anak, tuan-tuan perempuan. 2 tahun saya tak buat apa-apa, hanya menggunakan duit simpanan saja. Saya tak tahu apa yang Allah nak sediakan untuk saya. Berdasarkan ayat tadi, wa may yattaqillah tu, apa jalan nak keluar? Apa jalan nak keluar, tuan-tuan perempuan? Tapi detik permulaannya ketika ada seorang mudir, iaitu Ustaz Yusri, saya tak tahu dia sampai sini tak, Ustaz Yusri Karim pernah sampai ataupun tidak sini, membuka satu pondok dia madrasah di Kuala Selangor. Dah 10 tahun dia buka sebelum tu. Tapi dia berjumpa dengan saya ketika dia pun sama-sama keluar jemaah. Dia kata, saya cakap dengan dia, oh seronok Ustaz duduk ni, okey mari datang pondok saya, tengok macam mana suasana. Duduk dekat Kuala Selangor tu kan, so saya duduk dalam sehari 2 hari kan, tengok macam mana. Lepas tu saya rasa macam okey, oh seronoknya Ustaz duduk dalam suasana macam ni. Okey, kalau Faizal nak duduk betul-betul dalam suasana macam ni, saya ada satu rumah ya, yang memang saya kosongkan khasnya dah 2 tahun tuan-tuan. Saya tu 2 tahun tak buat apa-apa, tiba-tiba dia kata 2 tahun dah rumah ni kosong kan, tapi sesuai lah untuk duduk dengan family. Rumah ni besar sikit daripada yang lain. Dia panggil saya duduk kat situ, dan mula-mula rasa macam anak-anak aku boleh terima ke dalam keadaan macam ni, tuan-tuan. Duduk sebulan, 2 bulan, alhamdulillah. Selepas itu apa yang berlaku, mak mertua, bapak mertua saya duduk di pondok yang sama, settle. Jadi isteri hijrah semua ke situ. Isteri saya pun seronoklah, tak jadi apa aku tinggal dia, sebab mak ayah dia ada situ. Tuan-tuan, nampak tak aturan Allah SWT? Saya betul-betul tak sangka, tuan-tuan. Ini bukan pilihan saya, ini bukan kehendak saya. Tak pernah berada di pentas yang lain ketika dulu tiba-tiba berada di satu pondok madrasah untuk saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah SWT. Dan saya masih berada di situ sekarang. Sebab tu saya beritahu dekat Ustaz, saya dari Kuala Selangor kan? Tapi tak kisah jauh mana pun, insya-Allah saya akan cuba. Sebab ini suasana yang Allah bagi dekat saya untuk saya istiqamah. Adalah banyak lagi kalau boleh sambung, Doktor. Kita sama berapa bulan? Boleh ke-12. Sikit lagi. Saya nak bagi tahu tentang hikmah yang Allah bagi. Bukan saya kan, bukan saya yang hebat, tapi hikmah yang Allah bagi. 2 tahun tak buat apa-apa, duduk di pondok. Ada seorang ustaz datang, dia buka travel agency untuk umrah, mengajak saya. Ketika itu border baru nak buka untuk buat promosi umrah. Tahun 2021 hujung macam tu, kita buat promosi. Masya Allah, meletup-letup pula promosi. Mungkin tuan-tuan pun pernah tengok saya buat promosi umrah tu. Tahun 2022, rezeki Allah yang tak dijangka, dia buka jalan pula saya untuk berada di Madinah, Mekah, bawa jemaah setahun komplit, berulang alik. Dan satu ketika saya berada di sana 2 bulan, bulan Syaban, bulan Ramadan secara berterusan. Allahu Akbar. Barulah saya nampak hikmah Allah SWT nak bagi dekat saya. Dan ketika bersama dengan jemaah, itulah segala masalah hati saya, masalah tidur saya tiba-tiba dielokkan, dipulihkan. Saya pun tak tahu masa bila saya dapat tidur saya yang normal itu. Tetapi inilah tandanya bila kita kembali kepada Allah. Sebenarnya apa yang berlaku di dunia sekarang ni, banyak masalah tentang iman. Itu je kan, dekat hati kita lah iman ni, dekat hati kita.
dalaman kita. Sebab tu kita ni akan ada rasa gelisah, kita akan ada rasa benda tak cukup, kita datang kepada anxiety, kita datang kepada depression. Sebab dalam hati kita tak letakkan Allah dan juga Rasul. Kita tak letakkan perkara yang betul. Tuan-tuan, percayalah, bila kita dapat benda ni, kita letakkan keyakinan kita kepada Allah SWT, kita hanya bergantung dekat dia, kita nak kembali dengan betul-betul ikhlas dengan dia, dia akan buka jalan keluar. Daripada umrah setahun saya bawa jemaah, ketika itu saya tidak jangka juga saya akan ambil test untuk tauliah, ya, tauliah untuk jaiz. Kalau tidak, tak boleh panggil. Tak boleh panggil ni. Kategori motivasi. Saya tak boleh mengajar kitab motivasi ni. Yang saya cakap ni saya sampaikan motivasi. Itu satu lagi, 2 dah hikmah. Kalau nak ikut 3 lah, duduk kat pondok tu pun hikmah juga. Itu besar kalau pondok. Sangat besar. Orang nampak pondok kecil, tapi kami dekat situ rasa sangat besar. Kan, pondok kalau pergi Arab kan. 3 hikmah. Kemudian semasa saya bawa jemaah, saya dah seronok, kata inilah mungkin kerja aku seterusnya. Tiba-tiba dapat satu call. Ni ujian ni. Daripada saya dapat WhatsApp sebenarnya. WhatsApp daripada rancangan hiburan. Jen. Aku nak tinggal, tiba-tiba datang. Kita nak cek jadual Encik Faizal, ya. Kita ada 8 episod. Tuan-tuan, rancangan hiburan ni dia memang ujian betul. Sebab apa orang suka hiburan? Sebab apa orang tak suka pergi radio TV Islamik? Sebab bajet hiburan besar, sponsor banyak. Kalaulah satu rancangan hiburan boleh dibayar, sampai contoh 5,000 untuk mengacara, dia bagi kat saya 8 episod, berapa? 40,000. Engkau tak buat apa masa tu 2 tahun, nak tolak tak? Tapi janji saya dengan Allah ni macam mana? Saya tanya ustaz, saya tanya isteri. Masya Allah, isteri saya apa yang dia cakap? Tak apalah, kita tolaklah. Moga Allah bagi yang baik-baik. Saya terkejut. Allahu Akbar. Ni betul ni, tak tipu ni. Saya ingat orang perempuan ni, kalau kita cakap 40,000, dia teringat beg tangan ya. Ataupun pohkong, ataupun macam-macam lagi lah, emas sekarang ni kan. Tapi bila keluar itu daripada ni, isteri saya okey, Alhamdulillah. Saya tolak dengan tenang. Saya cakap, saya tak bagi tahu lah isteri saya cakap macam ni kan. Tapi saya cakap, saya ada komitmen lain. Berbahasa sikit. Tapi dalam hati berdebuk-berdemak. Betul ke aku buat ni? Aku tolak tawaran ni. Tuan-tuan, inilah kata, tak lama pun doktor. Tak lama. 3 minggu selepas saya tolak tawaran itu, saya tak tahu apa lagi tawaran nak datang. Saya dapat satu lagi TV. Tapi TV ini saya boleh sebut, TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah nak buat satu program yang berjudul La Tahzan. Kalau ingat, saya dengan Kak Bek, Abi Fana. Ingat semua? Ketika itu PKP semua orang tengok TV. Kami pun pakai mask bersiaran masa tu. Nak bagi tahu, selepas saya tolak 8 episod, Al-Hijrah buat La Tahzan 21 episod. Allah, hebat tak Allah? Hebat tak Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan kira kalkulator berapa 21 kali 5 Bajet untuk Islamik sikit, kuranglah sikit kan. Tapi Alhamdulillah, nak menunjukkan hikmah Allah SWT. Kalau kita betul-betul berada di jalan dia, dia akan jaga dunia untuk kita. Dan selepas itu, saya berterusan dengan TV Al-Hijrah, buat dakwah live lagi. Kemudian datang pula radio Zayan. Radio Zayan Islamik, dia kata okey, kita nak cari satu haluan, satu objektif yang baru tahun 2023. Encik Faizal, tolonglah join kami. Saya bukan nak join dah radio ni, saya macam tak nak kerja nanti aku takut. Berarti kata tak apa, ini radio Islamik, insya-Allah. Cuba dulu. Saya cuba dulu 3 bulan. Alhamdulillah, ya, dalam radio itu pun saya rasa okey, inilah pekerjaan yang saya boleh istiqamah. Sebab bukan setakat saya datang buat panggilan hangit, tidak lagi. Tapi yang datang semua ustaz, ustazah untuk rakamkan kapsul-kapsul. Timeline akhir zaman, timeline ke mahsyar, satu hari satu surah. Dengarlah radio Zayan saja nak promote ni. Lagu pun nasyid kan. 90% nasyid. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan.
maknanya saya boleh istiqomah dalam kerja saya dan berterusan sampai sekarang. Itulah dia, ya. Nanti. Kalau kita dengar tadi, Faizal kata suasana sangat penting. Suasana, betul. Suasana sangat penting, ya. Sebab dia bermula daripada praktikal tadi dekat PJ tu. Dan apabila macam orang selalu kata lah, kalau kita nak tanam padi, rumput akan tumbuh. Kalau kita tanam rumput, padi tak tumbuh. Maksudnya seolah-olah macam kita kena kejar akhirat. Dunia akan datang. Cuma persoalannya kadang-kadang dunia datang tu lebih hebat. Aku boleh kejar dunia, tak kejar akhirat. Betul. Jadi macam mana boleh diimbangkan? Mungkin dalam 1 minit 2 minit yang suasana sekarang yang kemudian ABS tadi macam dah realiti sekarang, suasana Islami. Macam mana momentum itu boleh istiqomah supaya kita nak dengar, kita pun termotivasi untuk nak kekal begitu. Apabila kita berada dalam tempat kerja kita, ada kuliah, ada pesanan-pesanan yang baik, kita kena bergaul wajib dengan orang-orang yang baik yang tidak mengajak kita kepada. Maknanya salah satunya bentuk fazakir, peringatan. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya berilah peringatan. Maknanya mesti bergaul dengan orang yang sentiasa mengingatkan kita. Betul. Dan kalau kita tengok tadi, dia bukan salah DJ, bukan salah TV, bukan salah radio, bukan, tetapi diri kita sendiri nak ubah dalam masa yang sama Allah Ta'ala izinkan. Betul. Jadi macam mana suasana itu boleh berterusan? InsyaAllah. Itu yang saya cakap tadi, dia berkaitan dengan siapa yang tempat kita berada, satu, dengan orang siapa yang kita berkawan. Itu dua tu paling penting sekali. Mana kawan juga. Sebab saya memilih untuk kembali kepada radio bukan sebab radio hiburan, bukan kerana nak dapat gaji macam tu dulu. Betul. Tetapi berada dalam radio yang saya pun tak sempat nak lara. Contoh dia macam tu. Dia mengingatkan kita sentiasa kita share orang, kebaikan, dakwah. Cakap pun saya perlu cakap benda-benda yang hanya berasaskan Islamik. Lepas tu yang datang pun ustazah yang sentiasa akan bagi pesanan. Dia bagi pesanan kat pendengar, tapi kami ni kita mendengar. Ya. So benda tu saya tengok macam alhamdulillah, saya rasa seronok sebab dulu saya tak rasa macam tu. Sesuai dengan jiwa sekarang. Sesuai dengan jiwa sekarang untuk saya tarbiahkan hati saya sebenarnya. Masya-Allah, ini adalah satu benda yang susah nak digambarkan. Dan satu lagi memenuhi jemputan seperti ini. Satu sharing kepada orang lain. Ya, saya minta maaf, saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan semua, ya. Kalau dulu saya dijemput untuk mengacara, contohnya satu persembahan yang besar. 3 jam ke 4 jam, 15,000, 20,000. Confirm. Itu satu acara. Tapi kalau datang masjid sekarang, jemputan, sampai tak? Tak sampai. Dan minta maaf juga, saya pun tak pernah tanya. Okey, saya tak pernah tanya benda tu sebab saya nak berada dalam suasana ni biar kerana niat. Itu je Dato'. Ya, itu sebab saya boleh jumpa orang, saya sampaikan berapa orang dapat manfaat ni, mudah-mudahan begitu, dan saya dapat kongsi. Itu niat saya. Dan satu lagi Doktor, memang Zayan ni dia ada dekat dalam Astro. Dekat sekeliling saya ni tetap ada radio hiburan juga. Era ada, Sinar ada mix, ada radio Inggeris lagi, ada radio Cina lagi. Itu pun satu cabaran juga. Kita ni satu je, tapi 10 stesen yang lain adalah stesen hiburan. Apa yang saya buat? Satunya janggut akulah. Janggut untuk bukan nak cakap kita baik, nak suruh orang nampak kita baik, tak sebagai shield, sebagai pelindung untuk diri saya. Dan saya akan, ini cara saya lah, memakai kurta hari-hari, bukan hari Jumaat je. Sampai orang kata, engkau tak nak try pakai t-shirt? Tak apa. Sampaikan satu masa dia orang dah tak tanya dah, sebab dia orang biasa tengok saya macam tu. Ini sebagai langkah untuk melindungi diri saya, bukan orang lain. Orang lain ada cara dia. Memang iman kita bukan sebab pakaian, kan? Tapi saya sendiri, sebab apa? Suasana itu. Dulu saya dah rasa, kalau kita pakai yang best sikit, glamour sikit, Faizal, yes. Talam satu.
Macam ni pun ada Ustaz. Macam mana tak hitam hati? Maknanya pemakaian kita pun melambangkan juga. Ya. Dia memberi kesan. Macam mana lama-lama benda tu kita buat tak hirau hari-hari. Salam dengan perempuan buat tak peduli. Apa je? Satu hari dia akan rasa macam tak ada dosa. Tak ada rasa apa? Tak ada rasa apa. Main tu kita dah terhijab. Hijab nak buka tu yang Allah bagi ujian. Itu perlu kita jaga. Sangat. Dan itu sebab tu saya ambil langkah kurta. Okey, list dan gua. Rambut saya tak boleh buat apa dah. Rambut tak boleh tunggu. Wallahu alam, sedikit perkongsian daripada saya. Saya minta maaf yang bukan nak kata saya baik kan, tapi boleh tambah sikit kita kalau saya nak buka kepada silakan. Jamaah. Saya tak ada masalah. Kalau ada tanya. Esok saya cuti. Ada yang nak ditanya. Dia malu-malu ni kadang-kadang ni. Dia kalau seorang tanya mesti lepas tu ada. Dia kena ada seorang yang seorang yang pecah lubang. Assalamualaikum. Tanya hubungan dengan sahabat-sahabat yang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila dah hijrah ke perkataan sekarang. Jadi dari segi hubungan saudara dengan sahabat-sahabat yang lama-lama dulu atau mungkin kita mesti ada perasaan untuk walaupun dia orang tu betul, sama juga. Sama. Jadi hubungan tu macam mana? Alhamdulillah. Satu soalan yang baik sebenarnya kan. Bukan kita nak berubah seorang-seorang. Itu nanti syok sendiri kan. Bila kita dapat macam ni, memang selalu kita dengar ulama, ustaz-ustaz akan pesan, inilah peluang untuk buat dakwah. Ya, panggil berapa ramai. Selain daripada yang jemaah tabligh tu tadi, satu lagi saya nampak ya, mic yang saya pegang dulu dengan sekarang lain. Mic untuk saya bercakap dulu dan sekarang konten yang lain. Dulu mengenakan orang banyak dosa saya sebenarnya. Tapi kali ini okey, saya nak tebus macam mana. Saya buat dakwah melalui mic tu. Dan kawan-kawan, ni dia. Masih lagi di stesen radio lama. Apakah kita putus hubungan? Saya tak keluar grup WhatsApp. Saya tak keluar grup WhatsApp, tetapi saya limitkan hubungan untuk berjumpa ataupun topik perbualan. Kita tak putuskan hubungan. Sebab saya selalu juga rujuk ustaz-ustaz yang saya jumpa kan macam mana. Okey, jangan masuk kalau dia orang ajak pergi ke tempat ataupun suasana yang dahulu, boleh bagi alasan untuk kita hindarkan ya, sebab kita nak jaga. Jangan tak apalah, malam ni dia pergi disco. Disebabkan nak menyantuni dia. Contoh kan, malam ni je kita tengok konsert Metallica contoh kan. Tapi kita boleh bagi alasan untuk kita hindarkan diri daripada termasuk dalam suasana yang lama balik. Dalam masa yang sama, kita jangan putuskan hubungan. Kita pula ajak dia orang kalau ada majlis yang berdekatan di surau. Kita ajak pula, jom pergi surau macam tu. Tapi kalau dia orang tak nak pergi, kalau kita dah berusaha, kita tak boleh buat apa. Sebab kita selalu dengar yang hidayah ini milik siapa? Milik Allah SWT. Tapi Allah tak pandang hasil. Allah pandang usaha kita. Setakat mana yang kita mampu, kita buat. Kita ajak pula dia orang untuk datang ke majlis. Besok saya ada satu majlis pelancaran. Sebenarnya saya nak beritahu saya buka kafe. Alhamdulillah Allah bagi balik semua berkali-kali lebih baik. Ya, saya dapat buka kafe dengan partner-partner saya di Jalan Kuching. Kalau terlalu dekat sana tu nanti tengoklah dekat IG saya, dekat IG Nana Mahazan pun ada. Ya, 7 orang menggabung untuk buka satu kafe. Dan itu pun ada doa selamat, ada tausiah, ada tazkirah daripada ustaz. Itu cara untuk saya masukkan dalam grup kawan-kawan yang dahulu pun datanglah, kita ada doa selamat majlis apa semua. Kita pula tarik dia orang ke majlis yang lebih baik daripada dulu. Tetapi jangan sesekali kita tinggalkan mereka. Kita tinggalkan mereka dan kita rasa kita lagi baik, takut pula iblis kata lain pula. Jadi pula ujub dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, kalau ada lagi. Tapi kita risau ni nak kuala selama 2 jam ke 3 jam malam ni pun. Tak apa. Saya tapi kita tak mesti kalau nanti di sini kita cuti ya. Saya sebenarnya ni anak saya tinggal kat Cyberjaya. So tak adalah jauh sangat kan. Kuala Selangor tu memanglah kan. Tapi anak saya kerja kat situ. Anak dah kerja? Ya memang bapak dia nampak muda lagi kan. Anak saya dah bekerja di Cyberjaya selepas dia belajar di kuis hari tu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan? Jadi Muslimat ada nak tanya? Cuma Ada. Masya-Allah. Itu soalan yang bagus. Memang sini orang dia smart, bijak belaka. Macam mana ajak anak sekali. Oh, ini semua pun Allah SWT. Jawapan pendek Allah lah. Tapi tuan-tuan, anak saya satu ketika dahulu pernah di UK tu dia dah belajar education kat sana tu lain tau. Memang dia lebih kepada barat lah kan. Masa tu kita orang yang tak sedar ni kata okey, dia orang dapat speaking pun dah bagus dah kan, dapat. Rupa-rupanya belajar dekat sana ni, budak-budak ni dia terdedah yang kita pun tak sedar sebenarnya. Budak-budak kecil dia suruh kira apa tahu, dia suruh kira contohnya 5+1, tapi dia bagi simbol tu dalam bentuk haiwan, contohnya bunga-bunga. Yang ni tak apalah, tapi ada 5 pigs, 5 pig plus 2 pig apa semua tu. So masa tu mari kita ada dalam suasana yang tak betul, kita rasa okey, kita rasa tak apalah, ini untuk pelajaran saja. Tapi rupa-rupanya kalau kita renungkan balik, itu macam ada satu agenda. Dia nak, kan, kita nak rasa normal lah dengan semua benda. Tapi bila kita orang balik sini dan saya pun berada dalam keadaan begitu, anak-anak saya pun tengok saya dalam keadaan yang hari-hari menangis, dia orang pun tertanya-tanya. Kecil lagi, nak faham susah kan. Tapi saya perlu bagi kredit kepada isteri saya, Masya Allah, hebat. Sebab tu tak tambah-tambah sampai sekarang. Dialah yang sebenarnya sokongan, bagi sokongan kepada saya. Walaupun mungkin dia hati dia menangis juga, bagi tahu dekat anak apa yang terjadi kepada diri saya. Dan kemudian bila berpindah itu, saya pun tak tahu, ini hati ni Allah yang pegang. Mula-mula nak hantar anak tu dekat madrasah, boleh ke dia duduk? Masya Allah, bukan setakat duduk, tanya, sonok dapat kawan-kawan. Anak saya yang lelaki tu dah menghafal, Alhamdulillah ya. Tapi walaupun tak 30 juzuk lagi, dah dapat hafalan yang banyak. Yang perempuan 2 orang, umur 12 dengan 8 tahun, berada di madrasah banat madrasah untuk perempuan. Semua nak tanya, nak sekolah biasa balik ke tak? Tak nak. Seronok berada dalam suasana. Dan bukan saya kata sekolah biasa ni salah kan, tapi Allah lorongkan kepada saya, itu je. Tapi kalau kita ada terdetik macam tu, macam manalah nak anak-anak aku ni. Satu je tuan-tuan dan puan, zaman sekarang zaman fitnah sangat besar, ujian sangat besar ya. Apa yang boleh menyelamatkan anak-anak kita adalah agama. Kena ajar dia orang macam mana pun solat ya, baca Quran. 2 ni dulu ikat dengan dia orang. Bila dia orang berada dalam suasana macam tu, insya-Allah ya, lama-lama Allah akan campakkan hidayah, campakkan petunjuk dekat dia orang masing-masing. Tapi kena bermula dengan kita. Kita ni kalau kita tak buka Quran, macam mana kita nak suruh anak kita buka Quran? Dia akan tengok. Sebab tu ramai orang tak boleh, anak dia tak boleh buka Quran. Sebab apa? Kau buka Quran tak? Buka Quran tu depan dia, dia akan tengok. Wah, bapak aku solat. Sekarang Alhamdulillah, kalau saya tinggal pun saya tak risau. Isteri saya beritahu, oh tadi dia pergi surau sendiri dah sekarang, jemaah, dia boleh ikat serban sendiri. Allah, betapa seronoknya kalau kita dapat berita dia daripada kita. Jaga, jangan bagi orang lain yang jaga anak kita. Yalah, kesibukan sekarang ni tambah-tambah lagi, bukan orang yang jaga, handphone yang jaga. Itulah fitnah terbesar zaman sekarang. Allah. Okey, saya rasa cukup kot. Kita dah panjang lebar saya janji dengan Fadil Ismail tadi dalam pukul 9. Dah lebih. Saya pun rasa seronok pula. Saya pun macam baru je tadi, tapi sudah banyak benda-benda yang mungkin saya nak tanya tapi telah dijawab pun oleh Saudara Fadil Ismail.
Cuma saya teringat satu ayat Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah sesuatu kaum, sesuatu bangsa itu, melainkan kaum itu yang mengubahnya. Ayat ini berkaitan dengan orang yang berubah dia tidak betul, dia tidak baik. Yang mana Allah bagi tahu Allah tidak mengubah dia untuk jadi jahat. Sedangkan dalam alam dulu kita semua beriman kepada Allah. Memang kita Islam, tapi bila lahir dunia kita tidak memutakan kata-kata kita. Jadi apa yang saya dengar daripada saudara Jihad sebut tadi, maksudnya berubah ni pertama Allah yang pilih kita berubah. Ini satu nikmat yang besar untuk kita. Yang kedua, bila kita nak ubah bukan diri kita saja, kita kena ubah di sekeliling kita. Maknanya paling penting isteri lah. Kalau kita tengok tadi jawapannya tentang isteri, termasuk anak, keluarga, sokongan moral daripada mak ayah. Ini satu benda yang perlu kita terima hakikat. Kalau kita nak ubah seorang, kita nak jadi pendakwah, bukan kita seorang masuk syurga, isteri kita, anak-anak kita. Dan yang paling penting apa yang disebut oleh saudara Faizal tadi, iaitulah suasana. Mungkin kita boleh berubah hari ini sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi bila suasana sebagaimana yang sebutkan dah biasa, kan, dah biasa, menyebabkan kita terbiasa, alam bisa terbiasa selalu kita dengar, kan. Jadi inilah elemen-elemen penting. Dan salah satu yang disebut oleh Faizal tadi adalah berkaitan dengan syurah masjid. Ini satu kunci ketenangan. Kunci ketenangan. Jadi saya seru kepada tuan-tuan untuk kita mengimarahkan surau kita. Yang mana surau kita ni kuliah dia 1 bulan sampai 31 bulan setiap malam ada. Oh, Masya Allah. Setiap malam. Dan hari Sabtu dan Ahad kita ada kuliah subuh. Kan, kuliah subuh. Dan kita juga ada nak tambah kawasan belah kiri sana untuk pembesaran surau. Jadi tuan-tuan menyumbang yang nak ingin menyumbang atau kawan-kawan sangat-sangat dianukan, dan kita ada sijil wakaf di luar sana lah, untuk sesiapa yang menyumbang. Sebab apa yang saya dengar tadi, seolah infak, apabila kita ada harta, kita menderma, kita memberikan harta, dan apabila macam ada ilmu sebagaimana saudara Faizal sebut tadi, macam kita kena share. Maka salah satu perkara penting kepada kita nak ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah hati-hati jadi tenang. Ini satu benda yang besar yang Allah Ta'ala sebut, Zukirallah wajilat qulubuhum. Ingat nama Allah, gemetar hati kita. Maknanya apabila Allah Ta'ala bagi Allahu Akbar, kita bergegar cepat kita datang ke rumah Allah, masjid. Dan saya dapat yakin dan percaya sebagai mana yang disebut oleh saudara Faizal tadi, jaga solat berjemaah itu kunci ketenangan. Betul. Jemaah, ya, itu janji Allah dan juga daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Jemaah ni kalau subuh kita dapat jaga, seluruh hari itu Allah akan jaga kita. Kita akan dapat memelihara ilmu. Ya, ilmu tu. Subuh tu kena jaga, dan isyak, kan? Sebab dua benda ni, dua solat ni yang paling berat. Yang berat. Benar. Okay, mungkin last word daripada sembang santai kita. Mungkin sebagai penutup lah, apa yang keyword lah, kata kunci erti ABI hari ini lah, kehidupan. Okey, kita ni semua pendosa lah. Tak ada siapa pun yang tak pernah buat dosa, sama ada ya dosa kecil, dosa besar, ya. Semua pun pernah buat juga. Tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Setiap pendosa itu, ya, kalau dia bertaubat, dia kembali kepada Allah benar-benar ikhlas, letakkan kebergantungan kita kepada Allah SWT, pasti kita yakin Allah SWT akan menunjukkan jalan keluar dan lebih baik daripada apa yang kita jangka. Okey, terima kasih di atas nasurnya, yang mana la ta'inasu bi rahmatillah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah.
Macam mana pun kita rasa diri kita ni teruk, macam mana kita rasa diri kita ni mungkin something lah yang tak berguna, yang pasti Allah Ta'ala mendengar rintihan hati kita. Jadi mungkin itulah sedikit sebanyak sembang santai bersama FBI. Jadi mungkin lepas-lepas ni kita boleh follow lah, ada IG ke apa kan. Saya pun selalu juga mendengar Zayan ni, saya rasa mengingatkan pernyataan kita kan. Jadi tuan-tuan, ialah beribu tak salah. Yang salahnya kita memilih hiburan macam mana kan. Kita nak kaya tak salah, tetapi kalau kita tengok kenapa Allah Ta'ala letakkan zakat itu lambang investasi, sebab kita nak bantu, nak tunjukkan kita hamba Allah, ada harta orang lain dengan kita. Jadi saya rasa itu saja. Jadi pihak surau merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Faizal kerana sudi menerima undangan kita. Mudah-mudahan 2 jam bersama kita ini Allah Ta'ala beri keberkatan hidup. Doakan kami juga, amin, insyaAllah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kami pun dapat berhijrah juga lebih baik dan istiqomah. Jadi saya serahkan kepada terus itu ya. Jadi kita tangguh dengan tasbih ketawa dan surat Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.